Baru-baru ni US mengenakan tarikh baru kepada hampir 180 negara di seluruh dunia. So benda ni dah lama sejak Trump masuk ke Oval Office lagi. Tarikh dia naik sebagai Presiden US 20 Januari 2025 dan benda pertama yang disebut ialah tarikh ni lah. First sekali korang kena faham, Trump ni adalah orang bisnes. Otak dia berfikir secara orang bisnes. Kalau korang tengok mantan-mantan Presiden US yang lepas, kebanyakannya background dia orang ahli politik juga. Joe Biden 1973 lagi dia dah jadi ahli senat dan sampailah dia jadi Presiden US. Barack Obama pun sama, 1997 dia mulakan kerjaya sebagai ahli senat Illinois. And the list goes on pada mantan-mantan Presiden US yang lain. Tapi bila datang Trump, dia ni background bisnes dan terus jam sebagai Presiden US. Dia nampak tarikh ni merugikan US dan cuba kembalikan wang ke dalam negara. Of course, ada price lah yang rakyat dia sendiri kena bayar. Itu kita akan cerita kejap lagi. Baik, ramai orang ingat bila US kenakan tarikh ke atas sebuah negara, negara tersebut yang akan kena kesan. Tapi tak secara keseluruhannya. Who pays the tariffs? The Chinese government pays the tariff. No, they don't. Bila kita tengok video ni, ramai berpendapat US sebut China kena 34% tarif. Maka negara China yang akan bayar cukai ni lebih 34%. Bila US sebut tarif baru terhadap Malaysia 24%. Maka barang daripada Malaysia yang nak masuk ke US akan kena cukai 20%. Tapi sebenarnya tak juga. Dia macam ni, saya bagi contoh. Katakan power bank ni dibuat di Malaysia dan syarikat X daripada Malaysia ni bercadang untuk jual di US dengan harga $100. Tapi bila tarikh ni dikenakan, of course cukai ni akan dikembalikan kepada rakyat US. Daripada jual harga $100, syarikat X akan jual dengan harga $124. $24 tu ialah 24% tarif yang dikenakan oleh Trump. Faham? Sebab syarikat-syarikat ni macam mana pun nak buat untung juga. Buat apa syarikat X ni jual jauh-jauh daripada Malaysia bawa ke US tapi tak ada untung. Ada banyak sebab kenapa Trump kenakan tarikh ni. Tapi yang banyak digambarkan oleh media adalah, oh Trump tak suka negara ni sebab tu dia kenakan tarikh. Okey, nombor satu, korang kena tahu syarikat-syarikat besar seperti Tesla, Microsoft, Nike dan lain-lain buka kilang di luar negara atas alasan untuk kurangkan kos dan kemudian bawa barang tu daripada luar negara jual dekat US mula. Contoh, General Motors, syarikat ni buka banyak kilang dekat Mexico. Tapi kemudiannya kenderaan ni, kenderaan yang dihasilkan oleh kilang ni dijual semula di US untuk kegunaan rakyat US. So kat sini ada beberapa kerugian yang US kena tanggung. Okey, yang pertama, peluang pekerjaan. Kalau tak buka di luar, of course pekerja kilang ni daripada rakyat sendiri, rakyat US sendirilah. Kat sini Trump nampak akan menyelesaikan masalah pengangguran di US. Yang kedua, bila negara luar bawa masuk barang yang jual, ini berlaku pertukaran wang asing. Ini pun salah satu sebab kenapa Trump membuat kadar tarif ni. Tarif ni amnya bukan benda baru tuan-tuan. Malaysia sendiri mengenakan tarif yang tinggi untuk kereta import. Saya tak sure berapa exact tarif yang Malaysia kenakan kepada kereta import. Tapi ini jawapan daripada ChatGPT. 117% untuk kereta luar yang dijual di Malaysia. Kalau syarikat A bawa masuk sebuah kereta yang harga RM100,000, maka ia akan dijual di Malaysia dengan harga RM217,000. So kesan seperti yang korang boleh tengok sekarang lah. Korang tengok keluar atas jalan raya sekarang, 50% kenderaan di Malaysia ni ialah dua. Kemudian 19% Proton dan kemudian baru kereta import yang lain. Benda ni mungkin berlaku di US sekarang. Trump macam letakkan satu titik untuk bawa perubahan pada US. Ini daripada sisi pandang saya lah. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Orang putih panggil delayed gratification. Maksudnya susah dulu sekarang tapi akan nampak kesannya pada masa akan datang. Cuma seperti yang tuan-tuan tahu, barang US akan jadi mahal. Dow Jones Industrial jatuh sebanyak 3.98%, S&P 500 4.88%, Nasdaq 5.97%. Yang ni saya senaraikan kejatuhan saham yang paling teruk di US dalam masa 100 tahun ni. Nombor 1, 1929, Great Depression. 2008, Great Recession. 2020, Covid, Black Monday 1987. Dan 2025, kejatuhan saham kerana pengumuman Trump ni. Dan last kali ialah European Debt Crash 2011. Yang ni saya susun mengikut urutan. Secara amnya total sebanyak 180 negara dikenakan tarikh ni. Ini sumber daripada media US, The Guardian. 90 negara menerima tarikh standard iaitu 10% dan 90 negara yang lain dikenakan tarikh yang lebih daripada 10%. Cuma 2 April lepas, satu list dikeluarkan berkenaan tarikh ni lah. Yang hujung sebelah kini ni ialah, semua orang faham, iaitu tarikh yang dikenakan oleh US. Cuma yang sebelah biru ni, saya pun confused macam mana pengiraan dia. Yang biru ni ialah keseluruhan tarikh barang US yang dieksport ke Malaysia. Maksudnya kat sini Trump claim bahawa barang US bila bawa masuk ke negara ini, Malaysia kenakan kadar tarikh sebanyak 47%. Bila barang Malaysia masuk ke US, dia kenakan tarikh 24% je.
Lebih kurang lah. Konon-konon macam dia bagus lah macam tu. Masalahnya sampai ke hari ni kita tak dapat nak semak lagi mana formula apa dia pakai dapat 47% tu. Baik, bila US perkenalkan tarif ni, saya tengok banyak netizen mula risau berkenaan kenaikan harga barang ni. Of course, harga barang yang kita eksport ke US akan lagi lebih mahal. Tapi kita lupa, bukan negara kita yang kena tarif ni. Malaysia kena 24%, tapi Thailand kena 36%, Vietnam kena 46%. Jadi kalau kita cakap tentang semiconductor, sebab Malaysia ialah antara pengeluar semiconductor terbesar dunia. 13% daripada semiconductor globally dikeluarkan oleh Malaysia. Untuk makluman anda, ekspor semiconductor Malaysia ke US dikecualikan untuk tarif ni. Tapi bila kita sebut tentang ekspor yang lain, kita masih kena lihatlah siapa pesaing kita. Bagi contoh, negara pengeksport terbesar getah ke US ialah Thailand, Indonesia dan Malaysia. Ini saya susun mengikut urutan. Saya ulang nombor 1 ialah Thailand, yang kedua ialah Indonesia dan nombor 3 ialah Malaysia. Cuma kalau ikut kepada tarif ni, Malaysia ada banyak kelebihan sebab cukai yang dikenakan kepada Malaysia ialah 24%, Thailand 36% dan Indonesia 30%. In term of, kalau kita bandingkan negara lain, ya kita ada kelebihan lah. Cuma mungkin US sendiri akan meningkatkan penggunaan getah sintetik berbanding getah eksport